Jadi apa yang berlaku? Antara syarikat yang dulu sangatlah mewah, megah, hebat adalah Sapura. Tuan-tuan tahu Sapura kan? Antara syarikat yang besar. Tapi apa yang berlaku? Over years, Sapura telah mengalami masalah yang sangat teruk. Dari segi hutang, liability, bayaran kepada kontraktor-kontraktor. Menyebabkan syarikat itu tidak mampu untuk bertahan, sehingga dan lebih teruk lagi apabila COVID berlaku. Lebih 2,000 kontraktor di bawah Sapura tidak dibayar. 2,000 under Sapura tidak dibayar. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan kata, kerajaan ada dua pilihan. Okay, kerajaan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ignore. Lantak engkau lah. And kalau engkau tak dapat apa sebagainya, kau lantak 2,000 syarikat yang mana kau punya anak syarikat, yang mana kau jadi kontraktor kau pun, lantaklah, pergi mampus dengan korang semua, pergi jahanam dengan korang semua, pergi melengkup dengan orang semua, habislah kau semua, gulung tikar, pandai-pandailah kau nak hidup. That's option number one. Yang mana option ini adalah pilihan pembangkang. Dia kata, kenapa kita nak selamatkan Sapura dengan 2,000 orang, 2,000 anak syarikat dan pekerja-pekerja mereka, pergi mampuslah dengan orang, pergi jahanam lah. Kenapa kita nak kena tolong pula? Kan? Biar je lah, biar dia bankrupt. Biar anak-anak kontraktor-kontraktor yang mendapat projek daripada Sapura tu bankrupt. Biarlah dia orang. Kenapa nak kena dibiarkan? Diselamatkan. That's one option. Another option ialah kerajaan bantu. Tapi bantu ni ada dua pula. Ada dua jenis. Satu, bantu kerajaan bagi geran. Tahu geran? Geran ni erti kata, nak ambil duit 1 bilion ni, korang belanja, habis tak payah bayar balik. Tak apa. Ambil, ni duit aku. Ambil. Itu satu. Atau yang kedua, kerajaan buat, dia boleh buat apa? Ni duit, aku bagi pinjam dengan kau. Okay, 1 bilion ni aku pinjam. Syarat dia, kau kena bayar kontraktor-kontraktor tadi tu, yang 2,000 kontraktor tadi tu yang kau berhutang tu selama lebih 10 tahun yang kau berhutang tu, bayar. Okay. Kalau kau tak dapat bayar balik, kau kena bayar balik ni, kau kena bayar balik. Bayaran tu kena bayar balik dan balance duit tu kau kena betul ke balik company kau kena buat, oil and gas, whatever lah, business yang kau sepatutnya buat, dan kau kena bayar balik. Kau ada komitmen bayar balik. Kalau tak mampu bayar, sebahagian tu boleh di-convert kepada share. Katakanlah kalau nak convert kepada share, kita tengok kalau nampak masa syarikat kau maju, baiklah. Tak perlu bayar semua, some of it kita convert kepada share. Tetapi, some of it kau still kena bayar. So, ada komitmen? Ada komitmen. So, adakah itu dipanggil sebagai bailout? Yang sebagaimana definisi pemimpin-pemimpin sebelum ini. Termasuk Mahathir. Jadi, kita kena faham apa yang berlaku. Okay. PNB yang melabur 1.2 bilion kat sebenarnya. Pelaburan oleh Malaysia Development Holding Sdn Bhd dalam Sapura akan digunakan secara eksklusif untuk membayar vendor tempatan tanpa memberi manfaat kepada mana-mana pemegang saham Sapura Energy Berhad atau pemiutang kewangan sedia ada, menurut PNB. Sebagai pemegang saham utama SEB sedia ada, PNB menjelaskan pembiayaan itu penting untuk kelangsungan keuangan penyedia perkhidmatan Malaysia dalam ekosistem minyak dan gas, memandangkan SEB mempunyai lebih 2,000 vendor yang kebanyakannya adalah perniagaan kecil dan juga sederhana, serta menggaji kira-kira 59,000 pekerja teras dalam industri minyak dan gas. PNB memaklumkan SEB adalah penyedia perkhidmatan kritikal untuk industri minyak dan gas Malaysia, dan pelaburan ini menyokong perniagaan tempatan serta mengekalkan integriti rantaian bekalan. Memelihara SEB dan ekosistem minyak dan gas yang lebih luas adalah penting untuk kesenangan projek yang menyumbang kepada hasil dan jaminan tenaga. Malah inisiatif itu memastikan kestabilan dan kemajuan keseluruhan rantaian nilaian minyak dan gas Malaysia, menurutnya. Dan Fahmi pun berkata, bukan bailout. Fahmi pertahan suntikan 1.1 bilion kerajaan dalam Sapura. Menteri Komunikasi Fan Faizal tampil mempertahankan keputusan kerajaan menyuntik 1.1 bilion dalam Sapura yang menghadapi masalah keuangan. Menolak dakwaan bahawa langkah itu merupakan satu bailout oleh kerajaan, Fahmi menegaskan suntikan dan berkenaan merupakan pelaburan strategik. Katanya, ia juga berbeza dengan usaha penyelamat yang pernah dilakukan oleh kerajaan terdahulu, khususnya era Mahathir. This is a real bailout ketika zaman Mahathir. Ini bukan, ini kerajaan Madani, katanya. Dalam perfailan kepada bursa saham semalam, Sapura Energy mengumumkan bahawa ia menerima suntikan 1.1 bilion daripada Malaysia Development Holding, sebuah syarikat
SPV di bawah Kementerian Keuangan. Pelaburan itu akan digunakan secara eksklusif, maksudnya secara spesifik, untuk membayar hutang syarikat minyak dan gas itu kepada lebih 2,000 vendornya. Fahmi berkata kerajaan tidak akan menganggap pelaburan dalam bentuk saham boleh tebus yang boleh ditukar redeemable convertible share itu sebagai bentuk bailout kerana ia dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Pelaburan ikut akan digunakan khusus menguruskan tunggakan yang perlu dibayar oleh SCB kepada 2,000 vendor di mana 80% adalah Bumi Putra. Jadi di pihak kerajaan secara umumnya kita akan teliti, tetapi kita akan amalkan prinsip Madani di mana ia bukan duit percuma. Fahmi berkata pertimbangan yang diambil kira ialah perubahan dalam sapuran energi dan kerajaan mahu syarikat itu berada dalam kedudukan LF5/4. Okey, terdahulu ahli Parlimen Bacok Syahrir mempersoalkan rasional penyaluran dana awam berjumlah 1.1 bilion kepada sebuah syarikat yang berdepan kerugian. Okey. Right. Saya ulas sikit benda ni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kenapa perlunya kita nak kerajaan kena bagi pinjaman kepada Sapura ini? Macam saya kata tadi, ada lebih 2,000 vendor. Bagi PAS, bagi Perikatan Nasional, mudah je, biar dia bankrupt lah. Biarlah 80% vendor 2,000 company itu bankrupt. Biarlah dia orang tutup gulung tikar. Biarlah dia orang jahanam dengan apa yang berlaku. Lantak dia orang lah. You know? Why should we care? We are the government. We shouldn't care. Okay. We shouldn't care kalau company itu tidak berada di dalam Malaysia. Tetapi kalau dia dalam jumlah 2,000 PKS dengan Sapura, dengan dia merupakan salah satu rantaian penting dalam oil and gas, sedikit sebanyak dia akan affect kita punya investment, kita punya ekonomi. Itu nombor satu. Nombor dua, ada orang kata nanti dia letak duit dalam Sapura, Sapura akan cabut lari. Nak lagi mana? Cabut lari gimana? Sapura nak bawa duit tu bagaimana? Sebab pemegang saham terbesar sekarang ini setelah PNB masuk adalah PNB. So yang menentukan pembayaran itu bukan lagi Sapura, tuan-tuan. Bukan lagi Board of Director Sapura. Board of Director itu sudah diambil alih oleh Sapura. Kan? Oleh Sapura. Sapura yang akan ambil alih. PNB yang akan ambil alih. Maksudnya MOF yang akan ambil alih. So sekarang ini penentuan kepada pembayaran disebut itu. Syarat kepada benda itu adalah 1 bilion itu spesifik mesti kepada pembayaran 2,000 vendor tersebut. 2,000 vendor itu mesti dijelaskan terlebih dahulu. Kerana apa? Bukan setakat nak menyelamatkan Sapura, tetapi nak menyelamatkan vendor tersebut. Apa akan berlaku, tuan-tuan? 2,000 vendor ini kalau diorang bijak, diorang boleh bergabung, diorang boleh pergi ke mahkamah, boleh menuntut di mahkamah kontrak mereka yang tidak dibayar, dan akhirnya Sapura gulung tikar, Sapura tak mampu bayar, mereka pun gulung tikar. Is that what we want? Kita kena faham satu perkara. Kalau kerajaan Madani ni bagi duit dalam bentuk pinjaman, bukan bagi duit free, itu adalah pinjaman kepada Sapura, siapa untung sebenarnya? Let's ask this question. Siapa dalam Sapura? Anwar Ibrahim ada share dalam Sapura ke? Nurul Izzah ada share dalam Sapura ke? Anak dia ada share dalam Sapura ke? Ataupun yang untung adalah 2,000 syarikat vendor di mana 80%-nya adalah Bumi Putra yang korang perjuangkan lah. Yang korang ni maksudnya yang geng PN perjuangkan lah. Ataupun geng PN ni lebih suka kalau sekiranya Bumi Putra kita ni bankrupt. Kan? Which one? Dan menarik satu perbandingan yang dibuat dalam hal ini. Beza di antara zaman cadangan Najib Razak. Benda ni bukan baru. Najib Razak sendiri pernah mencadangkan supaya Sapura diselamatkan pada 2022. Okey, pada tahun 2022, Najib Razak mencadangkan supaya Petronas membeli saham Sapura tanpa syarat. Okey. Tetapi kerajaan Anwar kata tak, kita kena buat audit forensik dahulu, kemudian baru bagi suntikan dana dengan bersyarat. So maksudnya pada zaman Najib tidak ada syarat audit atau kajian pengurusan sebelum suntikan dana, tetapi pada tahun 2024 satu audit forensik oleh Ernst & Young pada 2024, hasilnya adalah unqualified opinion, iaitu penyata keuangan telus dan tiada isu perakuanan serius. Kemudian dana yang diberikan oleh Najib pada waktu itu tanpa syarat langsung daripada Petronas, tetapi bagi Anwar Ibrahim 1.1 bilion dari MOF melalui Special Purpose Vehicle eksklusif
untuk membayar hutang vendor tempatan. Kemudian pada 2022, Najib sebenarnya masa dia nak bagi duit tu tak ada cadangan jelas untuk apa hutang tu. Untuk apa duit tu? Untuk susun hutang ke apa ke, tak ada. Tetapi pada 2025, Kerajaan Madani telah mengatakan ia bertujuan penyusunan semula hutang, rundingan dengan pemiutang dan suntikan modal yang secara strategik. Dalam hal penstrukturan semula, cadangan Najib tak ada sentuh tentang pengurusan, tetapi pada zaman Kerajaan Madani, penstrukturan semula pengurusan dan CEO baru yang mana Muhammad Zamri Yusof dilantik pada Januari 2025. Dan matlamat akhir ialah membentuk Sapura keluar daripada PN17. PN17 ni maksudnya dia telah digantung daripada bursa saham secara mampan. Contoh kejayaan adalah Asia X. So sekarang ini dia Sapura ni antara syarikat yang disenaraikan di dalam board. So bila dia keluar daripada pemiutang, apa yang berlaku kan? Sekarang ni dia macam ni. Dulu dia dalam board, kerana dia ada masalah hutang, maka dia diletak PN17. PN17 dia kena gantung. Dia tak boleh disenaraikan. So kerajaan bagi dana suntikan untuk dalam bentuk pinjaman untuk dia bayar hutang vendor. So bila dia dah bayar hutang vendor, bursa saham nampak bahawa dia tidak ada risiko lagi untuk bankruptcy dan sebagainya, maka dia akan open balik. Once dia open balik, maka saham dia boleh didagangkan and people will start buying in again the shares. So Sapura berjaya diselamatkan, 2000 vendor itu berjaya diselamatkan. Tahniah Kerajaan Madani. You are the government who works for the people. 2,000 vendor diselamatkan, 80% Bumiputera, 59,000 pekerja. Syarikat terbesar yang disenaraikan di dalam bursa saham telah berdaya diselamatkan dengan pinjaman 1.1 bilion di mana syarikat itu kena bayar balik. Now, kat mana ayat yang saya sebut tadi itu tak reasonable? Which part of that is not reasonable? You tell me. Dekat mana perkara yang saya sebut tadi tak reasonable? Which part? Oh, telah menggunakan dana awam, bentuk pinjaman. Pinjaman itu akhirnya sama ada dia bagi balik. Kalau company itu maju, maka kerajaan ada share di dalam company yang maju, boleh pulangkan balik. So which part? Dia tak berjaya membayar vendor days. Therefore, kita telah berjaya menyelesaikan masalah. Dia selama ni stuck dekat PN17. Dia tak boleh nak masuk apa orang kata tak boleh masuk dalam bursa balik kerana dia telah digantung. Suspended. PN17 ni dia suspended. Kerajaan solve that problem yang Najib tak boleh buat pada tahun 2022. Now Kerajaan Madani solve that problem. The ekonomi akan flourish balik. Dia akan ada dana datang dari mana? Bila dia disenaraikan balik, orang start beli share, di situ dia boleh generate balik income. Tell me which part of that is unreasonable bagi tu saya, kan? Which part of it is unreasonable? Anak Anwar Ibrahim tak ada duduk dalam Sapura. Anwar Ibrahim tidak duduk dalam Sapura. Which part of that is unreasonable? Okay, habis kat situ. Tahniah Kerajaan Madani, sekali lagi membuktikan kejeniusan anda. Ni walaupun tak boleh fikir ni. Ni walaupun tak boleh fikir tuan-tuan. Jam otak dia.